Assalamualaikum. Hari ni Mak nak tunjuk cara Mak buat kuih cucur udang ya. Udang kecil-kecil ya. Ya. Mak pakai ni tepung gandum. Ni Mak buat 4 cawan ya dek ya. Semua ya. Ni Mak bergula. Gula ni agak-agak lah. Agak-agak naik manis je. Tak payah banyak. Ni nak bergaram. Garam dia sesudu ya. Sesudu kecil ni lah. Ni pati ayam. Pati ayam ni bubur 2 sudu lah. Ni Mak bubur chicken powder. Pakai ni 1 sudu ya. Tak boleh banyak takut pahit, keluar pahit dia kan. Okey. Tak payah sampai sesudu lah. Setengah sudu ya. Pasal kita bancuh kan kita pakai air sejuk kan. Gaul dia dulu ya. Gaul rata dulu. Okey. Dah teraduk semua ni. Kita bancuh buah air dulu ya. Ni Mak pakai batu ya, air sejuk. Tapi Mak tak tahulah berapa cawan air batu. Ni benda ni Mak main agak-agak je lah. Tak cair sangat, tak pekat sangat lah. Bersih sikit kan. Ni Mak nak lembutkan dough dia ni. Mak buah air batu ya. Buah air batu lah sikit. Tadi bancuh tadi dengan air dia. Ni dengan air batu ni buat apa dia lah. Buat lembutkan dia. Ni Mak buah ni ya. Ni bawang sama cili. Tunggu dia naik dulu. Perak sekejap dia naik. Dalam 5 minit macam tu dia naik. Nanti kan barulah Mak buah toge. Daun bawang sama daun kucai. Sama udang ya. Ni. Mak tengok dia dah lebih pada 10 minit dia 10 minit lah. Okey. Ini Mak nak bubuh ni ya. Kucai sama daun bawang ya. Kucai sama daun bawang. Lepas tu ni toge ya. Toge ni pun semua lah. Sikit je pun. Okey. Ni Mak tu masuk udang macam ni aja ya. Gaulkan udang ni, tu goreng macam tu ya. Tak ada macam nak buat mantapkan udang tu tak. Macam ni yang Mak buat. Okey. Mak lupa lagi sekali nak buat serbuk kunyit. Putih tak kuning. Mak buat ya, serbuk kunyit. Kalau tak buat pun tak apa. Tapi tak cantik lah nampak Kalau buah tu nampaklah cantik kan. Kuning. Ya. Dah nampaklah lawa. Mak lupa lah sekarang. Tak tahulah kenapa. Patut umur lah tu kan. Dah umur dah senja dah pun. Ni nak goreng ya. Ni Mak tak ada pakai acuan ya. Nak pakai goreng macam ni je. Kan dia dah kuning kan. Dah masak boleh angkat ya. Okey. Ni dah masak ya. Dah macam ni rumah dah masak dah ni. Angkatlah benda ni. Ni dah siap dah. Cucur udang Mak ni. Mantap.